Hai, saya Dr. Rama Narasimhan, seorang pakar perubatan dalaman yang bertauliah dan pakar perubatan dalaman yang bekerja di Apollo Green Road, Chennai. Perubatan dalaman menangani keadaan kronik yang kompleks. Jadi sayalah orang pertama yang dihubungi apabila pesakit datang sama ada ke Jabatan Pesakit Luar atau Jabatan Pesakit Dalam ke Jabatan Kecemasan dengan penyakit perubatan. Contohnya, ia mungkin sepsis, ia mungkin sakit dada, ia mungkin sakit perut, dan keadaan itu memerlukan mereka dimasukkan ke hospital. Jadi, doktor di bilik kecemasan biasanya akan menghubungi pakar perubatan dalaman atau pakar perubatan dalaman seperti saya. Dan tugas saya adalah untuk pergi ke sana, menilai pesakit untuk melihat sejauh mana mereka sakit, apakah rawatan segera yang boleh menyelamatkan nyawa. Dan kadang-kadang juga kami menentukan bahawa keadaan ini tidak memerlukan kemasukan ke hospital. Kami mungkin boleh merawat pesakit ini sebagai pesakit luar dan saya akan terus menjaga pesakit di luar hospital termasuk menyediakan ubat-ubatan. Atau pesakit mungkin terlalu sakit sehingga perlu dimasukkan sama ada ke ward atau lebih kritikal dan perlu ditempatkan di ICU di mana kami menguruskan pesakit bersama kumpulan rawatan rapi juga. Dan hasil yang diharapkan sudah tentu adalah pesakit dapat keluar dari hospital dengan sihat dan berjaya kembali ke rumah mereka. Itulah senario terbaik. Sekiranya pesakit memerlukan penjagaan berterusan sama ada dari ICU ke ward dan kemudian discharge atau dari hospital pulang ke rumah dan mungkin mempunyai keperluan tertentu seperti anda tahu, mungkin sesuatu yang sangat mudah seperti jururawat yang terus memberikan antibiotik ataupun perancangan pemakanan atau menetapkan ujian darah susulan. Jadi kami akan menguruskan semua perkara itu sehingga mereka benar-benar bebas daripada sebarang keperluan perubatan. Kami juga akan mengatur temu janji susulan di Jabatan Pesakit Luar pada masa yang sesuai. Perkara yang boleh diuruskan secara perlahan akan diuruskan pada masa yang sesuai selepas discharge. Jadi ia adalah penjagaan 360 darjah yang lengkap untuk pesakit sama ada selepasnya discharge, pemberian ubat-ubatan oleh jururawat yang pergi ke rumah mereka atau perancangan diet, ujian makmal yang perlu diatur, susulan sama ada melalui panggilan video jika mereka tidak dapat datang atau secara bersemuka supaya kami dapat memeriksa mereka. Kadang-kadang kami mempunyai pasukan doktor sendiri yang pergi ke rumah sebagai mata dan telinga saya dan melaporkan kembali kepada saya tentang perkara itu. Jadi kami benar-benar menjaga pesakit sehingga dan selepas discharge. Jadi saya, Dr. Rama Narasimhan sebagai pakar perubatan dalaman akan menawarkan dan mendidik anda serta menggesa anda untuk memilih kami sebagai titik hubungan pertama untuk semua keperluan perubatan anda sama ada dalam rawatan pesakit dalam atau pesakit luar. Dan kami di sini untuk membantu anda di Hospital Apollo, memimpin anda dan membimbing anda ke jalan kesihatan dari awal dan seterusnya untuk tahun-tahun akan datang. Jadi, pilihlah kami sebagai titik hubungan pertama anda. Terima kasih.